Tak apa, Ustaz kata tak apa. Ustaz cepat sikit. Ustaz. Koordinat. Ya, I2. Sebut. I2. I2. Miss atau hit? Izzat komplot. Apa ni? Tanda yang korang dah sebut. Tanda-tanda yang dah sebut. Terus kumpulan lelaki tembak perempuan. Ustaz Izzat kena adil lah Ustaz. Tak boleh tipu Ustaz. Ustaz Izzat ni janganlah Izzat, Izzat. Ini. Betul. Okey. Baik. Okey, kumpulan lelaki tembak kumpulan perempuan cepat. Koordinat C4. Tak kena. Semua ni tak pandai. Okey, kumpulan perempuan terus. Kita bagi masa tembak. I4. Bom. Miss. Kumpulan lelaki. Teruskan. Tanda. Ya. Siap lah Mimi. Satu P. Tak ada. B. Tak ada. Cepat. Ini nak kena ni. Cepat lah kumpulan masing-masing ni. Letak kapal. Padahal kapal ada 5 buah tu. Takkan langsung satu tak kena. Okey, terus perempuan. B4. Tak ada. B4 lah. Tolonglah satu je kena. Satu kena. Yang lain boleh teka dah. Kapal tu dekat mana? Okey, cepat. Oh, yang tak sebut. Yang dia sebut tu kita tak payah. Tapi aku dah Okey. B4. D4. D4. Ada. Kena. Sabar. Pilih soalan, okey. Boleh datang ke depan, pilih soalan. Cepat. Pilih. Siapa je. Dah. Soalan boleh jalan ke sini tak? Soalan nanti tunggu kita tunggu kumpulan lelaki. Ambil soalan lepas tu. Dia tanya kita, dia tanya kita. Oh. Dia je mana? Weh, tengok sikit bawah tu. tu. Ya, apa soalannya? Tengok sikit. Okey, sebut. Apa saja? Baca. Kita orang yang jawab masalahnya. Satu Syawal. Nak dua. Satu Syawal, satu lagi. Satu. Satu Syawal, satu 10 Zulhijjah. Betul. Apa ni jawapan? Cuba kalau boleh seorang je jawab. Okey. Cepat. Boleh tolong. Cepat. Okey. Okey. Baik, betul. Miss. Okey, kumpulan lelaki dah tahu koordinat kat mana kan? Tembak je koordinat. Okey. Tak sama. Satu Syawal. Syawal ada Syawal ni. 10. Raya Haji 10. Jangan bagi order dengan Syawal jawab. Betul. Kenapa Dik? Kan yang tu kan hari raya dua-dua kan? Jadinya dalam satu je. Tashrik. Tashrik. Kena jawapan cepat baru boleh cakap betul. Okey. Ini Jiro ni. Wait. Tumbang kita punya tumbang. Lelaki perempuan. Tembak Elif. Tembak. Namsi. Ya. 6C. Ya dah tu. Selamat tengok Ustaz. Tak ada. Saya tak tahu. Saya tak. je tak ada. Korang Ustaz Izzat. Izzat ni. Okey. Lelaki cepat. Tempat sama. Ready. Cepatlah. Cepat cukup ke bawah ni ke? Aku rasa hujung dah. Aku main kat. Aku tak gambar ke? Berapa? Berapa cepatlah. Apa tu? Tadi B4. Lepas tu B5. Teka je. B5. Salah. Ha? Salah. Tak ada. E5. Salah. Tak
ada. D5. Okay, Miss. Okay, perempuan cepat-cepat. Satu je. D7. D7. G7. Tak ada. Okay, Miss. Okay, terus laki. Ada tak ada tu? Tolong guru. Ada tak ada? Kena. Okay, aku nak buat tukar soalan lah. Okay, datang sini seorang. Datang sini seorang. Cepat. Seorang perempuan. Cepat. Tak patut. Ustaz bagi soalan depan. Alah, Ustaz bagi soalan macam tu ke, Ustaz? Alah, tu apa? Ustaz, dalam tu lah, Ustaz. Tak apa. Tadi kata senang je. Tak, dia nak. Tahu tak dia memperlihatkan kita sekarang ni. Dia nak bagi soalan kita sama yang pernah. Tapi kita condemn dia. Kesian dia. Ustaz nak buat baikkan kita. Apa soalan dia? Makan banyak sekali. Sama lah makan minum tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aduh. Okey. Ustaz ni baik sangat lah. 5, 4, 3. Mental je Ustaz. 3, 2, 1. Salah dah. Salah. Yang pertama dah. Sekali je sebut. Dah. Tak makan dan minum dekat sana tu. Kalau termakan kira batal tak? Tak. Salah. Tukar balik. Banyak kontroversi lah game ni. Ready. Jangan keluar. Kita kan bagi. Okay, baik. Nampaknya masa boleh berhenti. Wait. Diorang dah mati. 5 minit lagi. Wah, 5 minit. Okay, baik. Boleh main lagi. Terus. Tembak. Sekali je. Cepat. Last round. Apa? F7. F7. Mantap. Izzat tengok Izzat. Diorang lah. Mereka. Kasih peluang pada budak lelaki dulu. Cepat. D4. Kena Dah kan? tadi. Ada. Kita orang pula. Mana boleh? Boleh, tapi itulah. Boleh je. Boleh tag boleh sama, tapi kalau miss. Kalau hit, kalau miss, maksudnya boleh jawab soalan sampai kapal tu tenggelam lah. So dia dapat tahu koordinat kumpulan perempuan kat mana. So boleh tembak lagi. Mana boleh koordinat sama? Sampailah kapal tu karam. Dah. Tapi dah sebut kan. Dah. Okay, lagipun kita pun nak cepat kan. Ya. Okay. Cari Tukarlah. koordinat lain. Selain daripada koordinat tu. Ambil yang dekat. Apa? C4. Tak ada. Miss. Tak ada. Empat. Alah. Dia naik ni. D4. Kena Ustaz. Ada. Besar kelas ni. Lama-lama usik di sini. Kena tak? E4. Okey, soalan. Kena ekor sikit je. Kena ekor sikit. Boleh mengelak dah. Lama-lama Ustaz jadi gila tau. Ustaz kenapa tak situ Ustaz? Soalan dia. Tak nak. Habis
gila-gila pula.